masa nak buka kedai tu pun agak keras lah. Jadi sebab zaman tu orang kata memang kawasan Kancung Darat ni agak sunyi lah. Agak angker lah. Agak angker je. Bahasa Jawanya angker. Cerita seram daripada Moy Khalifah. Sebelum tu aku duduk kat sebelah aku. Tak payahlah, kau seorang lah. Gila kau. Tak apa. Siul. Biar orang tengok kau. Biar sekarang tak, ni aku baru nak cerita pun dah tak kat apa. rumah aku ni. Tak ada. Cuba kau bersuara sikit. Hey. Sebab tu lah aku duduk sini. Senang aku nak kontrol. Jadi jom Moy. Apakah cerita yang kau nak sampaikan malam ni? Okey, cerita ni mengisahkan lebih kurang, ni kisah seorang perempuan sebenarnya. Perempuan Ya. Ni zaman-zaman aku bujang lah. Umur aku dalam lebih kurang 25 ke 26. Masa tu di zaman bujang lagi. Tahun bila tu Moy? Tahun 2000. Lebih kurang dalam awal 2000. Lebih macam lah. Okey, jadi cerita macam ni tau. Aku ni jenis tak suka, bukan tak suka lah, suka melepak. Okey, melepak di, tak jauh pun daripada rumah aku ke kedai minum ni kan. Tak jauh pun. Jadi kedai minum ni, kau tahu style kampung punya style kan. Melepak, orang kata secawan kopi, melepak sampai pagi. Itulah aku, rutin aku harian masa aku bujang-bujang dulu. Dan tuan kedai ni pun bukan siapa lah dengan aku. Dia masih ada, orang kata bau bacang lah dengan aku kan. Masih sedara lagi lah. Jadi satu hari ni kat kedai dia ni ada sofa. Sofa dia lebih kurang macam ni lah. Ada sofa, lepas tu ada meja. Meja untuk kita orang santai, minum apa semua kan. Ni satu hari tu aku lepak macam biasa. Kat situ ada aktiviti, dia main carom, main dam, main chess kan. Satu malam tu, dia asal kedai ni sebenarnya dulu kedai tu buat parang zaman-zaman 1969 kan, 1970-an. Buat parang, buat sabit, buat pisau. Jadi tempat ni agak, orang kata masa nak buka kedai tu pun agak keras lah. Jadi sebab zaman tu orang kata memang kawasan Kancung Darat ni agak sunyi lah. Agak angker lah. Agak angker je. Bahasa Jawanya angker. Jadi dah buka apa semua, diorang buat kedai minum. So lebih kurang 10 tahun juga lebih kurang kan kedai tu beroperasi. Jadi ada satu malam ni aku lepak lah dekat situ. Biasa dengan kawan-kawan ramai-ramai kan. Jadi lepak. Aku baring kat sofa. Okay, aku baring kat sofa. Aku cakap dengan member-member aku semualah, nanti kalau korang nak balik, tolong kejutkan aku kan. Jadi okey lah dia kata kan. Lepas tu dalam 7 ke 8 orang lah masa tu kat kedai tu lah. Jadi orang main carom lah, main chess lah, main dam lah apa semua. Aku pun ignore lah. Aku baring. Aku terlelap. Jadi aku lebih kurang dekat pukul 5 pagi lah, lebih kurang. Aku tengah syok tidur kan. Lepas tu aku tengok, daripada ekor mata aku ni, kenapa ada perempuan duduk kat sini kan. Lepas tu atas meja, betul sebelah aku dia duduk bersimpuh. Dia tenung aku. Cakap, siapa perempuan ni kan. Okey, yang aku tahu rambut dia panjang, berbaju putih. Berbaju putih. Muka dia nak kata menakutkan tak ada. Cuma aku tak dapat bayangkan muka dia macam mana lah. Tapi
Rambut dia panjang. Dia tenung aku. Kau tahu tak dia cakap apa dengan aku? Kenapa kau tidur kat sini? Serius ah? Serius. Demi Allah, tempat ini kan berhantu. Demi Allah. Ya Allah, aku terkejut Pak. Aku bangun terus. Kedai tu gelap. Gelap gelita. Aku cakap, mana kawan-kawan aku semua ni? Daripada jalan aku tu, tinggal aku seorang kat situ. Lepas aku sedar tu, aku memang matikan diri. Aku tak berani nak bergerak. Aku diam je kan. Lepas dia cakap engkau tu, dia masih ada kat situ lagi? Hilang. Bila dia cakap macam tu, aku tersentap kan. Aku terus macam benda tu hilang. Lepas tu aku sedar kedai tu dah gelap. Kedai tu kedai belakang tu rumah owner lah. Jadi dalam beberapa langkah je dah sampai rumah owner tu kan. Jadi aku bangun. Aku relax, matikan diri kan. Sebab aku diam je kan. Cakap, celaka lah budak-budak ni kan. Apa hal pula tak ada kerja aku kan. Kena ajar aku ni kan. Lepas tu okey. Dalam masa lebih kurang 2-3 minit, aku bangun. Aku hidupkan rokok. Waktu aku hidupkan rokok, owner kedai, Kak Izzah lah, owner kedai keluar. Bila aku nyalakan lighter, mak kau, dia kata kan. Terkejut hati kan. Kenapa Cik Izzah? Kan? Tak, Cik Izzah ingat siapa, dia kata kan. Lupa engkau. Kau tidur seorang kat sini. Cik Izzah, budak-budak tak nak kejutkan tak nak kejutkan saya kat sini kan. Dah pesan kat diorang suruh bangunkan saya kan. Diorang berdajal. Lepas tu aku tak cerita lagi benda Allah tu dengan tuan kedai ni lah. Bila aku bangun tu, aku tersedar azan subuh pertama. Lebih kurang dalam pukul 5 lebih lah waktu tu kan. Jadi aku duduk. Aku isap rokok, relax kan. Tak lama suami Cik Izzah tu, Cik An lah, dia pun datang borak-borak dengan dia kan. Aku cakap dengan dia, Cik An, kenapa? Tadi tidur kat sini. Habis tu kenapa dia? Ada perempuan nak kejutkan saya. Kau biar betul kan, katanya kan. Betul lah, cakap tengah nak tipu benda-benda macam ni kan. Kau tahu tak? Tahu apa kan? Sebenarnya Cik An nampak benda. Dia nampak benda lain pula. Mungkin kejadian tu sama dengan aku, cuma aku perempuan. Dia tengah duduk depan rumah. Dia nampak satu kaki tau, berwarna putih. Kaki berjalan tanpa badan. Daripada rumah sebelah ni daripada rumah sebelah ni, keluar daripada pokok pisang, dia nampak kaki. Dia tengok, mana badan dia? Kaki je? Kaki saja. Kaki jalan pap kan. Sampai pokok pisang depan tu, benda tu hilang. Cakap, biar betul Cik An. Betul, dia kata kan. Cakap, ya Allah. Waktu tu. Jadi dalam masa yang sama, kau nampak perempuan tu, Cik An tadi dia nampak kaki. Aku dikejutkan dengan perempuan tu. Yang Cik An ni nampak kaki tu berjalan daripada sebelah rumah, menghala ke depan, ke jalan raya, sampai ke dekat area pokok pisang tu, benda tu hilang. Pengalaman aku. Wah. Tapi yang rare tu dia boleh cakap engkau kan. Dia boleh cakap dengan aku benda Allah tu. Dia tenung aku tau. Aku dalam beberapa second lah, dia tengok aku tenung. Jadi aku macam, siapa perempuan ni kan? Muka dia macam mana? Aku tak dapat bayangkan muka dia. Sebab dia punya rambut tu tutup separuh muka lah. Separuh muka dia tutup kan. Rambut panjang. So ulang balik apa yang dia cakap kau. Ulang balik. Dia cakap, kenapa kau tidur kat sini? Tempatnya kan berhantu. Itu ayat yang itu betul ni. Sampai sekarang ni itu ayatnya aku ingat. Wih, seram tu. Sampai sekarang
Benda tu masih terngiang-ngiang lah. Itu satu. Satu lagi kejadian, aku ni suka, orang kata zaman-zaman nakal-nakal lah kan. Suka cong-cong. Main kad lah, Main kad je, family card 52 kan. Jadi aku, masa tu aku ada berempat. Aku, Nasir, Jeman dengan Eri. Berempat. Okay. Kita orang dekat kedai tu juga. Yang pastinya bukan Eri Khalifah Bukan. Dia kat kedai tu, kedai lepas tu dia ada satu gazebo. So kita orang lepak situ. Memang aku kadang-kadang orang kata rumah kedua aku memang kedai tu lah. Kan aku balik kerja malam, aku lepak pagi sampai melepak sampai pagi, balik mandi pergi kerja, kan petang balik apa semua, malam aku dekat situ. Itulah rutin harian aku. Jadi kami ni memang suka bermain kad. Waktu tu aku ingat dalam pukul 3 ke 4 pagi lah lebih kurang. Aku main kad. Aku menghadap jalan raya. Seberang jalan raya tu ada rumah lah. Jadi aku menghadap jalan raya, member aku menghadap ke utara, yang seorang ke selatan. Masa aku tengah main kad ni, tiba-tiba ada satu benda cahaya daripada bawah naik ke atas. Benda tu bulat. Dia punya cahaya tu, dia punya terang dah macam pukul 12 tengah hari. Faham tak maksud aku? Ni gelap. Aku cuma bermodalkan mentol sebiji yang colour oren-oren, dah seasonnya colour kan. Bila aku nampak cahaya tu daripada bawah, dia keluar daripada pokok pandan yang aku nampak. Tapi yang tepat nampak memang aku lah. Yang kawan aku ni cuma macam, apa tu? Tapi yang nampak tepat aku. Daripada bawah ni, cahaya, seterang-terang cahaya, dalam 3 ke 4 second, aku rasa dah siang lah. Masuk kau apa? Aku dalam 3 ke 4 pagi, lebih kurang. Tapi aku rasa macam dah siang lah, apa hal ni kan. Cuma aku nampak benda daripada bawah ni, dia naik ke atas. Benda tu besar, lebih kurang macam bola, lebih kurang benda tu. Tapi bukan kita orang lari pun. Kita orang tak lari. Dan nampak je tu kan, kita orang tak berhenti pun, sambung balik. Terus main kad juga. Maksudnya bukan kau seorang nampak lah, kawan-kawan kau lain juga nampak juga. Kawan-kawan aku cuma nampak cahaya, tapi dia tak nampak benda tu daripada mana. Tapi yang tepat nampak aku. Aku nampak daripada pokok pandan tu, daripada seberang rumah tau, seberang jalan. Aku nampak benda tu daripada bawah naik ke atas. Dia punya cahaya terang tu, tahu cakap macam 12 tengah hari. Macam mana? Keliling tu. Keliling. Ui. Aku boleh nampak muka kau, jelas. Muka kau jelas kan. Tapi dia dalam 3 ke 4 second. Laju lah. Laju. Lepas tu dia hilang balik. Gelap balik kan. Tapi cuma kita orang, apa tu lah? Tak tahulah. So sambung je. Kita orang sambung main. Tak ada berhenti pun. Tak takut ke? Aku nak kata takut, tak ada. Nak kata aku ni berani pun tak. Tapi tengah-tengah lah. Sebab benda-benda macam ni, kau jangan terlalu berani dan jangan terlalu takut. Gitu. Sekarang ni nak tanya kau memang kau tahu tak tempat tu sebenarnya angker ke apa? Aku tahu tempat tu angker. Sebab masa aku ingat lagi, masa zaman aku budak-budak lah, aku dalam darjah 5, darjah 4, aku dengar waktu malam lah, dalam 12 tengah malam lebih kurang macam tu, dengar orang menukang besi tau. Macam orang ketuk besi nak buat parang, ting ting. Benda tu memang aku dengar. Tapi kita fikir secara logik, tengah-tengah malam siapa yang buat parang kan? Bukan aku seorang dengar lah. Mana orang yang berdekatan pun dengar benda lah tu. Aku tahu tempat tu agak keras, angker.
Tapi alah, kita macam benda ni ignore lah kan. Sebab kau dah biasa lah katanya kan. Kita dah biasa. Lepas tu waktu tu ramai orang apa semua kan. Jadi kita macam kedai minum kan. Jadi Kedai tu ada lagi sekarang? ada lagi. Sampai sekarang? Aktif sampai sekarang. Nama kedai tu Singgah Selangor. Kita kena bawa Mirawo pergi. Ya. Biarkan Mirawo tengok sekali kan. Dia punya situasi. Apa situasi? Situasi. Sebenarnya kawan, Moy ni dia pernah menceritakan satu cerita seram tau. Yang episod lepas, korang boleh scroll dekat Pak channel ni. Dia cerita pasal arwah makcik dia kan Moy masa tu Moy. Tapi seram begitu Itu pocong. Pocong tu dia tidur betul-betul sebelah aku. Apa kata kalau kau cerita balik? Sebab dulu set lama. Okay. Sekarang ni set baru. Betul tak Malu Apa kata kalau kau ceritakan balik kisah arwah makcik kau tu Moy? Kalau kau nak cerita lah. Dia kat sini ada dua cerita sebenarnya tau. Ni zaman arwah makcik aku ni tengah nazak lah, orang kata kan. Dia tengah nazak. Waktu tu suara dia macam bukan suara dia sebenarnya. Dengan keadaan muka dia cengkung kan. Okey lah, kau fikir orang sakit makan nasi habis satu periuk. Dia sakit apa sebenarnya? Misteri lah. Alamak. Kita pergi hospital, dia kata tak ada sakit. Tapi memang terbaring lah, terlantar je. Dengan fizikal dia, orang kata tinggal kulit dengan tulang kan. Tapi masih bernyawa. Dia masa sakit tu, okey, aku masa bujang ni aku tidur kat rumah nenek aku lah. Okay, rumah nenek aku dengan rumah aku ni sebelah je. Orang kata dalam 3-4 langkah sampai kan. Jadi nenek aku pun tidur seorang. So memang aku dulu temankan nenek aku tidur. Jadi bila arwah ni sakit, dia duduk kat rumah nenek aku lah. Nenek aku tidur dalam bilik. Okay, aku ni biasa tidur kat ruang tamu. Masa arwah ni sakit ni, dia tidur di mana aku tidur hari-hari. Harian aku lah. Jadi aku sepanjang arwah ni ada kat rumah nenek aku masuk bilik dengan nenek aku lah, tidur dalam bilik. So arwah ni tidur kat luar. Sampai masa ajal dia meninggal, malam tu buat kenduri. Tapi masa malam kenduri tu, habis kenduri kat rumah nenek aku ni, aku tak berani tau. Tak berani nak tidur di mana tempat asal aku tu lah, yang arwah makcik aku tidur ni. Aku cakap tak apalah kan. So everyday aku akan tidur dengan nenek aku dalam bilik. Selang 40 hari, malam tu automatik aku berani. Aku tak tahu kenapa. Jadi aku pun tidur kat tempat yang arwah makcik aku tidur ni lah. Sebab tu memang tempat tidur aku kan. Jadi aku tidur malam pertama, malam kedua okey lah. Tak silap aku dalam malam ketiga ke malam keempat, aku tidur. Aku tengah tidur ni, tiba-tiba ada satu benda masuk melalui ubun-ubun aku ni. Masuk kan. Terasa sejuk tau, macam angin masuk dalam badan aku ni kan. Masuk, berpusing dalam dada aku ni. Kau tahu apa jadi? Kaki aku ni ditarik kan. Jadi kepala aku ni dinding. So ni kepala. Dia tarik tau. Dia tarik aku ni badan ni. Tarik. Aku dah diam tau masa tu. Aku punya nak angkat jari ni, orang kata, aku dah memang betul-betul mati dengan badan dah. Aku dah kata memang, ya Allah, apa benda ni? Apa yang ayat aku ingat ni, aku semua ayat baca. Waktu tu aku cuma gerakkan kaki untuk aku
injak kaki aku ni, naik balik ke bantal aku, naik rapat ke dinding. Benda tu masuk balik, masuk dalam ubun-ubun aku ni. Masuk kan, dia pusing-pusing dalam ni, sampai kaki ditarik lagi kaki aku. Jadi aku turun balik kan, aku naik balik. Bukan 2 kali, 3 kali. Malam tu aku kena 3 kali benda yang sama masuk dalam ni kan. Pusing dalam ni, dia tarik balik kaki aku. Aku naik balik. Waktu tu memang aku nak lari pun tak boleh, nak apa pun tak boleh. Aku diam je kan. Terpaksa lah, sebab aku tak tahu apa benda ni. Jadi okey lah. Bila pagi tu aku tak cerita pun dengan mak aku. Tak ada cerita dengan nenek aku ke mak aku ke. Aku cakap mungkin aku mimpi kot. Itu je lah, aku ignore benda tu. Jadi malam kedua aku tidur lagi kat situ, tempat yang sama. Kejadian yang sama lagi berulang. 3 kali masuk dalam badan aku. Dia berpusing, dia tarik kaki aku. Satu malam 3 kali aku kena. Jadi aku rasa macam apa benda ni yang cuba nak masuk dalam badan aku ni kan. Jadi aku cerita dengan mak aku. Cakap, mak, orang tidur ni apa semua kan, bla 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 tu. Sini lah, cuba kau tidur dalam bilik dengan nenek kau, dia kata kan. So aku tidur dalam bilik, temankan nenek aku lah. Tak kena. Malam pertama tak kena, malam kedua tak kena. Tak silap aku, malam ketiga benda yang sama, cerita yang sama. Masuk balik benda Allah tu, datang balik kacau aku, masuk dalam badan aku, dia tarik juga. Aku rasa apa ni kan. Lepas tu cerita pula dengan nenek aku, keadaan macam ni apa semua, cerita ada benda nak masuk apa semua kan. Jadi orang dulu-dulu punya petua ke apa? Petua kacip. Nenek aku masa tu, arwah nenek aku ni memang makan sirih. Jadi dia potong pinang dengan kacip kan. Kacip dia selit bawah bantal aku dengan penyapu lidi. Dia letak sebelah aku. Alhamdulillah, orang kata benda ni pun dengan izin Allah lah. Memang tak kena benda Allah tu. Jadi okey lah, aku pun selesa tidur. Selang seminggu kot. Selang seminggu, aku ni jenis balik, orang kata 2-3 pagi ni. Kalau pukul 12, pukul 11 tu bukan yuan lah. Aku naik rumah nenek aku. Aku tidur. Aku tiba-tiba macam aku dalam pukul 4 lebih pagi lah, lebih kurang. Aku macam tersedap tersedar kan. Cakap, aku tulis sebelah kanan aku, bila masa ni aku meninggal. Sebelah aku ni pocong. Tapi dia berbungkus, kain dia agak lusuh. Cuma aku nampak dia bentuk ni lah, hidung dia kan. Aku cuma nampak benda lah tu. Cuma aku cakap, bila masa ni aku meninggal ni kan, dalam hati aku tau. Jadi aku tak puas hati, aku angkat kepala kan, aku tulis, nenek aku ada. Siapa ni kan? Aku pelan-pelan baring balik kan. Aku pandang atas, pandang bumbung. Bila aku toleh balik, benda tu dah tak ada dah. Tapi aku rasa macam nak kata aku ni berani sangat tak ada lah. Tapi aku rasa macam apa benda ni lah. Macam tu lah. Lepas tu aku sama balik tidur. Aku cerita dengan mak aku, kau mimpi kot, dia kata kan. Tak mimpi, dia cakap. Betul, sebab kalau kita mimpi, boleh ke kita ni? Tak boleh kan. Sebab aku memang aku rasa macam, aku angkat kepala aku tengok, nenek aku ada sebelah ni kan. Betul-betul sebelah aku ni. Sebelah aku tu ni, berbungkus. Aku rasa macam, apa ni kan. Tapi kita buat tak tahulah kan. Ignore lah benda tu.
Berani yang kau ni. Bukan berani ni, aku macam Aku rasa masa kejadian tu engkau macam engkau macam ni macam agak-agak macam mamai. Yes, engkau macam mamai. Cuba kalau engkau dalam keadaan yang sedar macam sekarang ni, aku rasa kalau kau nampak kau macam lari punya. Allah alam lah. Sebab nak kata lari tu, aku jenis macam mana tau, macam aku nampak sesuatu benda ni kan, macam benda-benda pelik ni, aku rasa macam dah, itu je lah. Tapi kadang-kadang benda yang aku tak nampak, aku boleh rasa takut tiba-tiba. Sebab benda ni orang kata lah kalau setakat bulu tengkuk kau berdiri ni, orang kata benda tu masih jauh. Tapi jangan sampai anak rambut kita ni tegak. Dia mungkin bersebelahan dengan kita, cuma nampak tak nampak. Itu je. Sebab sekarang ni pun rumah yang aku beli ni, buka sliding memang kubur pun. Rumah kau sekarang ni? Rumah aku sekarang. Sampai sekarang lah aku 3-4 pagi lalu. Kau tak pernah jumpa pelik-pelik kat kawasan rumah kau tu? Benda pelik-pelik kawasan rumah aku tak. Tapi kalau dengar bayi menangis tu ada. Aku sebenarnya ni naik isap rokok belakang rumah kan. Jadi tengah layan isap rokok tu, jiran aku keluar kan. Borak dengan dia, cakap Zee tak tidur lagi Zee, aku tengah tunggu final bola, dia kata kan. Oh ya ke? Aku borak apa semua. Tengah aku borak ni, tiba-tiba dengar bayi menangis. Aku tengok dia tengok aku. Anak siapa lah? Tak tahu lah. Sebab area situ kita tahu siapa yang ada budak kecil, siapa yang ni, kita tahu. Dia kesini mana ada bayi, cakap kan. Tak boleh Zee. Masuk masuk rumah. Okey, dia ceritanya kawasan perumahan aku ni masa tengah dalam pembinaan, ada 3 orang Indonesia mati disambar petir masa tengah dalam proses buat rumah ni lah. 2 orang tak silap aku, 2 orang mati kat tempat kejadian, seorang mati dekat hospital, kau tak silap aku. Tapi kalau orang-orang luar tu ada yang nampak orang tak berkepala apa semua kan. Tapi macam aku alhamdulillah lah. Mungkin ke owner kawasan tu kot. Tak tahu, mungkin dia dah kenal aku. Dah kenal lah. Ini Iwan kalau aku tunjuk tak guna juga jadi. Macam anak-anak kau tak pernah kena kawasan tu? Anak aku tak pernah kena. Tapi yang seorang ni, yang anak aku nombor 1 ni, daripada kecil dia memang, dia tak ada selalu nampak lah, tapi dia kadang-kadang dia boleh ternampak. Dia kata kat area kawasan rumah aku ada satu kawasan, dulu kawasan orang buang sampah. Dia cakap aku, kat situ ada bah, dia kata kan. Apa bendanya? Lompat-lompat. Cuma cakap itu si Firas tu kan. Dia boleh nampak. Tapi tak ada kerap. Dia kadang-kadang dia boleh nampak. Tapi dia kalau nampak pun dia macam dia macam kau lah. Nampak dia macam tak selesa lah. Dia semua cakap itu ke. Kenapa? Ada kakak. Kalau ada kakak, maknanya kita tahulah kan apa bendanya. Cik Ponti lah. Kalau lompat-lompat tu kita tahulah bendanya kan. Gula-gula lah. Gula-gula lah kan. Dia itu. Macam yang adik dia cerita kat kedai burger kau tu, Moy. Masa dia tengah basuh pinggan. Itu dia. Itu Firas. Dia masa tengah cuci pinggan, awal lagi dalam pukul 11 lebih kot. Dia basuh pinggan. Belakang tu memang ada pokok pisang. Memang aku tahulah kawasan tu memang seram lah. Kan? Bilik air yang kau tunjuk aku tu, rupanya bilik air tu keras rupanya. Yang kau kau tahu Maluk, bilik air kedai burger kan belakang tu kan aku nak kencing tu. Moy ada bilik belakang tu dia. Selamba aku seorang lah gelap. Rupanya situ angker dia. Sebab kalau aku nak cakap dia tipu, bukan dia seorang nampak. Staff aku dulu si Amal ni pun dia boleh nampak tapi tak kerap. Kadang-kadang certain time tu dia boleh nampak. Dia pun nampak benda yang sama apa yang Firas cakap ni kan. Dia cakap dia tengah basuh pinggan kan. Dia mungkin tertoleh kot. Dia cakap
Tak selesa lah nak buat kerja, cakap aku. Bukan apa hal kan. Nantilah kat rumah saya cerita. Cakap je lah. Tak boleh. Dia ada tu, dia kata. Dia cakap macam tu. Kat mana? Nanti saya cerita. Rupanya dia cakap, kau cakap je lah. Dia kakak, dia kata kan. Oh kakak maknanya aku tahulah. Itu nak nanti nak kena tanya Mirawo. Tapi paling best, aku kena dekat Dewan Semarak. Ini paling memang real. Dewan tempat kau main badminton. Yeah. Okay, jom. Ini cakap kau legend. Benda ni memang legend. Aku datang Dewan Semarak ni, orang kata kalau orang yang tahu ni, diorang tahulah kawasan tu macam mana kan. Aku datang masa tu lebih kurang pukul 9. Aku pergi toilet tu kat belakang lah. Kencing. Dewan dia colour biru cair. Okay. Toilet tu dia punya pintu pun colour biru cair. Belakang tu dia ada penghadang loh sebenarnya. Mana pintu toilet ni? Aku tak nampak tu. Memang aku tak nampak ada pintu toilet. Tak ada pintu toilet lah. Biasanya memang ada lah. Mungkin aku cakap Dewan-dewan lama kan, mungkin dah terkopak kot kan, tercabut lah. Mungkin aku ignore, aku kencing okey lah. Aku main kencing lagi sekali. Okay. Dah tu dalam pukul 11 member aku datang. Dia nak ajak aku minum. Cakap masuk dulu. Cakap aku tengah main ni kan. Tak apa, aku segan lah. Apa kau ni lelaki dengan lelaki pun segan? Tak apa, dia kata aku lepak luar, dia kata kan. Okay, dia lepak luar. Dia parking dekat sebelah depan rumah tu lah, wak sampingan tu. Parking. Dia naik kereta kancil. Dia duduk, dia main telefon. Okay lah. Jadi dah last game, lebih kurang 11.30 habis. Masa tu aku tinggal berdua je, aku dengan Sani. Okay. Jadi aku pun nak kencing. Aku nak kencing ni, aku pergi belakang, aku kencing. Kau tahu apa jadi? Aku tengah kencing ni, sekuat-kuat pintu toilet tu ditutup. Pap. Ui. Wah, itu memang aku rasa macam, sedangkan tadi mula-mula kencing aku tak nampak. Tak ada bilik air. Tak ada pintu kan. Aku tak nampak pintu bilik air tu. Memang aku tak nampak. Aku siap, mana pintu bilik air tu kan. Cuma kita nampak benda tu terbuka lah kan. Toilet, semata-mata toilet lah. Pintu Macam toilet tak ada pintu. Macam toilet tak ada pintu. Cuba kau tengok ke belakang, itu sorok ke? Itu satu. Toilet dia tempat lama kan. Dia sengit sikit. Faham tak? Dia macam sini sikit lah. Jadi kalau ada pintu terkuat pun, angin, kau fikir saya logik angin tolak, sekuat mana pun akan dia dia jatuh balik lah. Jatuh balik. Sebab kalau macam ni, okey lah. Dia macam ni. Itu kalau kau nampak pintu. Sekarang ni kau tak nampak pintu. Aku tak nampak pintu. Itu satu lagi, belakang toilet ni dia berdinding. Jadi angin memang tak boleh nak masuk pun. Sekuat-kuat pintu ni ditutup kan. Bam. Aku, Allahu Akbar. Aku sebenarnya, aku cuma tengok je tau, daripada celah ketiak aku ni kan. Apa benda ni, ya Allah, saya kan. Aku relax. Aku tak pusing belakang ni. Aku tu buka pintu toilet tu, pakai punggung aku tolak. Bahap. Itu memang aku takut. Tapi aku tak lari pun. Kiranya pintu tu daripada luar, tutup luar ke dalam. Dia pintu dia je ni. Yalah, maksudnya kau tolak pakai punggung kan. Bukan luar ke dalam. Sorry. Sebab kau kata kau tolak pakai punggung, mesti pintu tu buka ke belakang. Dia pintu keluar lah, bukan ke dalam. Aku tolak pintu ni guna aku punya punggung ni. Aku tolak. Bap. Tolak. Man. Aku undur. Aku tak berani paling muka. Aku tak berani pusing. Aku undur jalan kan. Masa tu aku cakap,
anak rambut aku ni dah sampai terbuka. Bukan sekadar bulu roma, segala bulu kat segala bulu kat badan aku sempat tegak pahap kan. Sampai aku punya kepala sejuk sebab anak rambut itu buka kan. Cakap Allah Akbar. Tapi aku tak lari pun. Aku cuma jalan, aku tenang jalan kan. Lampu pun aku tak matikan. Aku tak berani nak matikan lampu tu. Jadi tempat tu terang lah. Terang. Kalau terang mesti nampak pintu kan. Itu aku cakap, bukan tempat tu gelap, tempat tu terang. Memang nampak. Mana pintu toilet ni kan. Aku macam heran juga kan. Lepas tu aku tak cerita pun dengan si member aku ni, dengan Sani, aku relax je. Aku dah tutup dewan, apa semua tolong. Gulung net, aku belah. Cakap member aku, jom minum. Aku cakap kan, pergi minum. Dia borak. Aku cakap dia, kau tahu tak apa jadi? Kenapa? Aku tadi tengah buat yang kecil, aku cakap kan. Lepas tu pintu aku ditutup. Dia terkejut. Aku biar betul lah, kenapa tak kau? Aku nak tipu juga kan. Kata, kau tahu tak, aku tadi lepak luar, dia kata kan, sambil main telefon. Member aku ni lah, yang tunggu aku tengah main ni. Yang kita kancil tu. Yang kita kancil. Aku tengah main telefon, dia kata, main. Ada orang ketuk pintu, belakang cermin belakang kancil ni, ketuk pap. Dia bangun, tengok tak ada orang. Dia main lagi, main telefon. Diketuk lagi yang kedua kali, bam kan. Dia tengok lagi, tak ada orang juga. Masuk ketiga kali, benda yang sama, dia turun. Dia nak tengok apa benda ni. Tapi dia tak ada. Dia kata, aku tak nampak apa-apa. Dia kata kan. Cakap kau, betul takkan kau nak tipu, dia kata. Sekali aku cerita dengan ada satu budak tu, memang tinggal kat area Dewan Semarak tu. Dia kata, aku macam ni masa kan, kau berani kau kencing kat situ. Dia kata, kat belakang tu. Kenapa? Kat situ dah ramai orang jumpa gula-gula rupanya. Lah, Kocok. gamaknya kalau kau pusing belakang Wallahualam lah. Mungkin dia ke, tak tahulah kan. Tapi memang betul dia, aku tak berani nak macam ni kan. Tak berani pun. Memang tempat tu kau selalu pergi ke apa? Aku selalu pergi. Memang dewan tu aku biasa main badminton kat situ. Cuma kencingnya sekali-sekali ke macam mana? Kencing tak ada. Sekali lah kan aku kencing kan. Kira kau tahulah toilet tu. Tahu toilet tu. Selalunya jumpa pintu. Selalu memang ada pintu pun. Tapi hari tu tak ada pintu. Malam tu aku boleh tak nampak pintu tu. Aku cakap mata aku ni ke apa kan. Ada pintu. Memang tak ada pintu pun. Sebab kita fikir mungkin pintu ni Tercabut ke kan. Tapi aku hantarlah kan. Sekali babe, dia tutup pintu semau-maunya. Bam. Tak terkejut kau? Mau tak terkejut. Nasib baik air kencing tak terpancung kau balik. Kalau tidak pisang. Masa dia tutup ni, bom. Aku rasa Allahu Akbar. Apa benda ni? Kau dah rasa dah kot Ada pintu ke dalam hati aku? Ada pintu macam kan. Aku tolak pakai punggung ni. Bab. Terbuka. Aku relax jalan. Tapi macam aku cakap lah, benda tu ada kat sekeliling aku. Tapi benda tu mungkin tak dinampakkan. Sebab sampai aku punya anak rambut sampai terbuka. Itu paling rare bagi aku lah. Tapi bagi aku yang paling rare mana tadi? Yang perempuan tu. Tak takut ke tidur kat sini? Sebiji je. Sini tempat ada hantu. Tak, sini kan tempatnya berhantu. Lagi sekali. Kenapa kau tidur kat sini? Tempat ni kan berhantu. Apa sambil-sambil jeling tu tak tahan tu Tertenung aku. Hoi, tu kalau letak mirawa tu tak tahulah apa jadi. Mirawa dingurat kot perempuan tu. Memang dingurat lah perempuan tu. Pasti. Guys, mirawa ada kat belakang kami sebenarnya, belakang apa ni, sambil-sambil merukuak. Ada cerita lagi Moy? Takat ni itulah yang
cerita yang orang kata di alam sebalik mata lah. Itu je lah ya. Mungkin sikit ada lagi mana kita tahu. Allah alam, kalau boleh tu tak nak lah kan. Biarlah. Kalau ada boleh tak cerita sini. Okey. Boleh aja. Tapi pastikan yang real lah. Janganlah buat macam ChatGPT. Kau nak tahu ada je, tak payahlah. Aku nak yang real. Aku cerita berdasarkan aku punya pengalaman. Benda ni tak selalu pun orang kata kan. Tapi kecuali hijab kau terbuka, betul, itu lain. Yes. Sebab benda ni tak semua orang boleh nampak. Ya, betul. Tak semua orang. Itu dia guys. Itu dia daripada Moy Khalifa kawan-kawan. So Moy kata sampai situ cerita dia. Moy, apa pun terima kasih aku ucapkan kepada kau kerana sudi datang ke Apak Podcast, Apak Channel ni, dan terima kasih kerana kau membenarkan untuk aku menggunakan studio kita ni dijadikan sebagai tempat podcast kita. Guys, sebenarnya studio ni adalah milik Khalifa, dan Moy juga salah seorang orang kata owner kepada studio ni. Aku ni sebagai owner ikat tepi lah. Kau owner Moy, kau adalah owner tempat ni. Sikit-sikit. Jadi aku ucapkan terima kasih kepada kau lah kerana kau membenarkan aku untuk menggunakan studio kita ni. Dan kepada Moy, terima kasih Moy. Ada sepatah dua kata nak bagi kat para subscribers. Okay, kepada para subscribers di luar sana, jangan lupa ikuti Apak Channel selalu ya. Satu lagi, sesiapa yang ingin mendapatkan, ni limited tau sebenarnya. T-shirt Apak Channel ni bukan semua orang boleh dapat. Siapa nak t-shirt ni, silakan hadir dan duduk di kerusi ini. Hui, dia punya ayat boleh membikin seram. Okay Moy, terima kasih Moy. Jangan lupa nantikan guys, nantikan lagu terbaru daripada Khalifa, lagu yang berjudul macam-macam judul lah nanti. Jangan lupa support kami. Jangan lupa follow Instagram Apak Podcast, follow Instagram Khalifa, Instagram Moy, Instagram saya juga sekalipun. Dan Moy, thank you Moy lagi sekali Moy. Sekarang ni jom kita balik, kita makan roti kaya pandan. Kaya mala, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Raya Haji untuk tahun depan. Mantap.